kan kalau kita nak buat AI kan, kalau Siemens punya kita akan pakai function block, nama dia norm X. Saya akan passing ni dekat scale X. Okay, kat sini yang masuk sini daripada field ni masuk dekat port dia lah. So yang masuk situ sebenarnya dia nilai tu dalam data type dalam integer, key integer. So kat sini nanti kita akan buat conversion, kita nak keluarkan dalam bentuk real number lah. Okay, contoh kan kita boleh sebut boleh kita nak buat ni itu skip. Okay, sekarang ni kita masuk dia integer real. Kita nak convert dia sini masuk real, sini pun real lah. Okay, yang ni selalunya dekat Siemens punya, dia punya nombor dia 0 sampai 27648. Okay, yang ni consider sebagai 0%, ini sebagai 100% lah. Okay, yang ni port dia, port AI masuk tu. Okay, yang ni kita tengok kat mana je dia punya port dia 0 lah. Okay, so yang address dia ni address dia IW 96. Okay, so dia masuk sini IW 90. Contoh kata kalau kita nak rename pun rename lah apa-apa. Katakanlah ni contoh pressure transmitter, salah nama apa kan. Okay, ini port dia. Ini akan jadikan sebagai temporary saja. Kita nak passing data je pergi ke sebelah kan. Telefon je apa-apa. So yang ni kita akan copy masuk dekat sini. So yang ni depend pada kita punya range sensor tu. Katakanlah kita nak buat 0 sampai 100 contoh kan, 0 sampai 100 bar contoh. Okay, yang ni kita declare dia output lah, out area dia untuk declare apa. So kita ikut set yang tu sampai 20. Okay, contoh kan dia kan 4 to 20 kan, milik kan, milik 8, 12, 16. Okay, sekarang ni kita set 0 sampai 100 bar. Contoh senang lah. Saya depend pada kita punya sensor lah ni. So, kalau yang ni 50 lah, ni 25, 75 bar. Ni dalam bar, ni dalam milik. Okay, kita dah masuk. Ini macam doktor yang mengajar, tapi yang ada maintenance technician. Sebab tu buat pembelian spek ini technician dia bagi cari cip tu bagi. Lepas ni technician dia tak jual nak maintenance. Masuk kat proses. Jadi dia call dia Tak naik. Yang ni saya sambung. Saya letak satu kabel kat sini. Kalau letak sini macam ni saja, dia tak keluar display tu. Sambung satu lagi daripada negatif ni ke kosong. Dia ni? Ni kat situ. Ada. Ni tak payah ni. Kalau saya tak letak ni, dia tak nyala, dia keluar error merah kat sini. Kita try coba dia. Boleh. Yang ni kelabu ni. Kelabu tu.
1, 2, 3. Ni lah. Ini 0 lah. Yang tu yang negatif. 1, 2, 3, 4, 5. Sini lah. Ni aku tahu ni. Negatif M sini. Oh, M. M situ. M ni? M tu pakai untuk apa lah? Yang ni M tu pakai yang input yang digital. oh, yang ni sekarang ni okey. Sekarang yang ni kan M biru kan? Okay, sekarang dia tak connect ke M. Maksudnya kita tak bagi pun M pada power supply ni masuk sini. Macam ni, yang ni kita load sini. Yang ni load sebelah kan? Betul tak? Maksudnya tak ada pada power supply ni tak masuk pun M ni. Tak ada. Betul tak? So yang ni load sini. Satu lagi Dia pada sini. yang ni pun yang ni ada. Belakang tu. Ni ada. Tu. Ini yang ni. Okey. Masih ni 1, 2, 3, 4, 5. Ini masuk sini. Ini masuk sebelah ni. Tak apa, cabut je lah. Dia senang tengok. Betul kan? Tak siapa. Masuk belakang ni. Ya, betul. Sebelah ni sini ada multimeter je. Sini kalau di sebelah, okey. Sini yang ni kita dah ada. Kita masuk atas. Memang dah fan terus. Fan tu testing. Kalau bilang cari, gue cakap tak tahu. Tadi siapa? Yang 24 dia ni Info ni dah sambung masuk sini. Info belakang tu. yang pada belakang. Info tu ni. Pada encik ambil pada sini lah. Kau bawa sini. Ni ya. Siapa yang ni? So dia boleh review tak? Dia boleh review. Boleh, tapi kalau tak ada cat. Kat sini dia masukkan ni. Pegawaian. Itu masuk sini lah. Putih ni. Itu negatif. Okey. 1, 2, 3. Yang voltage ni kita baru clear. Kita clear voltage tak? Oh, kat situ belum. Macam Untuk set voltage ke tak ada. Dia set voltage. Boleh lah. Dia tak masuk. dia kena current. So dia tak serieskan seperti.
Okay, so yang ni siapkan. Ini 20. Siap. Ini EU. Kita set terus lah. Oh, yang ni lah ni sebab dia tak boleh tu. Dia tak go tu sebab dia rotation. Dia macam parallel. Compile dulu. Lagi compile balik. Okay, so kita kita pantau dekat kita ni. Kita katakan kita nak set pergi ke 12 mm. Sepatutnya dapat 50 lah. Sikit lagi dia. Kalau kita naik 16, patutnya dapat 35. Okay. So yang ni ada range sensor kat sini ke dah? Berapa range sensor dia kita nak? Range sensor yang ni consider integer value PLC ni. PLC ni 0 sampai 27648. Dia memang dah set lah dalam Siemens punya sistem lah. Macam tu je kalau tu nak baca AI punya ni lah. AI model ni. Okay, sama lah kalau pakai apa tu PT ke temperature ke label ke sama je scaling je. Kalau pakai 420 system lah. Kalau pakai voltage pun sama je. Tapi yang ni kena pakai voltage generator lah. Macam kita kan pakai milliamp kan generator kan. Voltage kita tak ada. Sama je konsep lah. So, kita scaling dia based on range sensor kita. Macam anggap yang tu macam sensor lah kan. Macam sensor lah. Kita macam simulate je. Kalau nak belajar apa ni kan macam simulate Tak je. sensor betul-betul lah. Tapi macam sensor apa kan. Betul. Okay. So tu untuk AI lah. Okay. Kita ada nak tanya apa ke? Nilai ni nak tahu dia ambil kat mana? Yang ni sebenarnya dah memang ada dalam apa tu, memang dah di set untuk PLC ni lah. Dalam manual pun memang di state 0% ni consider pada value ni lah. Macam mana convert lah pada digital ni masuk ke dalam scaling ni boleh. Betul. Okay. Boleh, insyaAllah. Boleh. Okay. So, macam play around dulu lah boleh lah. Okay, beritahu je. Okay, Okay.